Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak ikan bakar sumbat sambal nyoh. Rasa dia sangatlah sedap, berlemak, pedas. Yang penting sekali, mudah dan sihat. So, mula kita ambil ikan sudah dibasuh bersih. Kita belah belakang ikan, gaulkan bersama garam dan serbuk kunyit sampai sekata. Untuk ikan ni boleh je guna ikan apa-apa pun. Nak lagi sedap boleh gunakan ikan cincaru. Lepas tu kita kisarkan bawang besar, bawang putih, halia, masukkan kunyit, serai, cili padi ikut atas kepedasan, cili merah besar, rasakan dengan garam dan gula, masukkan air asam jawa, kita kisarkan secara kasar je. Lepas tu kita panaskan minyak, kita tumiskan bahan kisar tadi sampailah dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan belacan bakar, kalau nak masukkan masuk kisar tadi pun boleh. Tumiskan sampai dia kering dan sambal tu masak. Lepas tu kita boleh pindahkan ke dalam bekas. Lepas tu kita masukkan nyoh parut dan kita gaulkan sampai dia sebati dengan sambal tu. Dan sebati boleh kita sumbatkan sambal nyoh tu dekat belakang ikan. Kalau boleh biar padas supaya nanti tak terkeluar sambal nyoh tu. Lepas tu kita boleh sapukan sedikit minyak atas aluminium foil dan atas ikan untuk bagi dia garing dan tak melekat. Lepas tu kita bakarkan selama 20 ke 30 minit dalam suhu 180 darjah Celsius sampai masak. Untuk ikan ni boleh je kita nak masak macam mana pun. Nak kukus boleh, grill boleh, nak goreng pun boleh. Kalau goreng boleh balurkan ikan, gunakan daun pandan ataupun daun pisang supaya sambal nyoh tu nanti tak terkeluar masa goreng. Nak lagi sedap time makan, boleh hidangkan bersama air asam ataupun sambal kicap. Jom makan!